Okey, Assalamualaikum. Okey, hari tu kita dah buat kan, macam mana kita nak buat dashboard menggunakan Canva AI bahagian kod. Okey, jadi sekarang ni saya akan ajar macam mana kita nak buat, kita nak letakkan logo. Ni ada permintaan lah, nak tanya macam mana nak letakkan logo kan, dashboard, logo persatuan ke, logo kedai dan sebagainya lah. Okey, yang pertama sekali bila kita tengok sini, kalau kita tekan show code ni, ini adalah semua jenis dia punya coding lah. Jadi kita tak boleh lah masuk secara manual menggunakan Canva kan lah. Kita crop dan letak dan sebagainya, tak boleh. Jadi kita kena code juga. Okey, jadi dia punya step pertama adalah kita pergi dekat sini, kita cari post image, bahagian post image ni. Okey, kemudian kita choose images. Kita carilah kita punya logo, contohlah ni kan, kita punya logo HR Republic, untuk geng shuffle ni. Okey, lepas tu kita copy, ambil yang direct link ni, copy, lepas tu kita bagi Canva AI, lepas tu kita kata masukkan logo di bahagian atas dashboard menggunakan gambar di link di bawah. Okey, betul, enter saja. Okey, nanti dia akan ni lah, dia akan buatkan balik dengan masukkan. Okey, okey, jadi dah dapat lah satu logo yang ni lah. Okey, cuma kalau kita rasa besar sangat ni logo ni, jadi kena mention dekat balik dekat ni untuk kecilkan. Mention, sebab base kita dah ada version 1 kita macam ni, version 1 dan version 2 belah sini, yang selepas masuk logo lah. Jadi kita nak buat apa-apa perubahan ke, nak chart ni nak jadi line chart ke dan sebagainya pun kita boleh buat macam tu lah. Cuma kena mention balik lah. Jadi sebab base kita dah ada. Okey, semoga bermanfaat.